Kisah Jeffrey Epstein ni, memang berselirat. Ia macam satu labirin pengaruh, jenayah dan juga konspirasi. Jadi dalam kupasan kali ni, kita akan cuba suluh jalan dalam labirin ni berpandukan fakta semata-mata untuk faham macam mana seorang lelaki ni boleh bina satu rangkaian yang begitu berkuasa dan kenapa pengakhirannya mencetuskan lebih banyak soalan daripada jawapan. Okey, kita mulakan di sini, 10 Ogos 2019. Bayangkan sebuah sel penjara persekutuan di New York City. Di sinilah Jeffrey Epstein ditemui mati. Secara rasmi, itu penamat cerita dia. Tapi untuk dunia, itulah permulaan satu misteri yang jauh lebih besar. Pengakhiran yang mengejut ni terus mencetuskan soalan-soalan yang sampai hari ini pun masih menghantui kita. Dan di sinilah ceritanya mula jadi pelik. Laporan coroner menyimpulkan ia kes bunuh diri. Tapi, bila kita tengok bukti-bukti yang ada, banyak sangat yang tak kena. Kecederaan pada leher dia, termasuklah tulang hayat yang patah tu, pakar kata, ini lebih nampak macam kes pembunuhan. Lepas tu, tambah pula dengan pengawal yang boleh tertidur dan kamera keselamatan yang tiba-tiba rosak kan? Semua ni mewujudkan satu senario yang syarat dengan tanda tanya. Dan keraguan ni bukan datang dari orang luar saja tau. Peguam Epstein sendiri yang menolak naratif rasmi ni dengan mengatakan bukti kematiannya jauh lebih konsisten dengan pembunuhan. Kenyataan macam ni dah mengubah perdebatan ni daripada sekadar teori konspirasi kepada satu cabaran perundangan yang serius terhadap versi rasmi kerajaan. Okey, untuk kita faham misteri pengakhirannya, kita kena patah balik ke permulaan. Kita akan tengok kebangkitannya yang luar biasa tu, jaringan pengaruh elit yang melindunginya, kegiatan jenayahnya yang dahsyat, macam mana keadilan pada mulanya terlepas dari genggaman dia, dan akhirnya legasi persoalan yang masih belum terjawab. Baik, bahagian 1, kebangkitan pembiaya. Perjalanan dia dari seorang guru sekolah yang tak ada ijazah kepada gergasi kewangan adalah sangat luar biasa. Jadi macam mana sebenarnya dia buat semua tu? Apakah ramuan rahsia di sebalik kejayaannya yang mencurigakan ni? Cuba tengok lonjakan kerjaya dia ni memang laju dan tak masuk akal. Dalam masa kurang dari 15 tahun, dia beralih dari mengajar fizik di sekolah elit kepada menubuhkan firmannya sendiri di Wall Street. Setiap langkah ni bukan setakat membina kekayaan, tapi juga membina satu persona misteri yang menarik golongan elit. Dan inilah dia, titik pusingan yang betul-betul melonjakkan dia ke stratosfera kewangan. Leslie Wexner, bilioner di sebalik Victoria's Secret, memberikannya kunci kepada kerajaannya, kuasa penuh guaman ke atas asetnya. Kepercayaan mutlak macam ni bukan saja memberikannya akses kepada kekayaan yang tak terhingga, tapi yang lebih penting, kredibiliti yang membuka setiap pintu di kalangan golongan atasan. Bahagian 2, jaringan pengaruh. Kekayaan Epstein adalah alatnya, tapi kuasanya yang sebenar datang dari rangkaian kenalannya. Inilah perisai yang melindunginya selama bertahun-tahun. Jadi, siapa sebenarnya yang berada di dalam lingkaran elit ini? Senarai ini bukan sekadar senarai nama. Ia adalah peta kuasa global. Dari presiden, kerabat diraja, hingga ke gergasi teknologi dan ahli sains terkemuka. Persoalannya bukan saja siapa yang dikenal, tapi macam mana dia berjaya mengumpulkan individu dari spektrum kuasa yang begitu luas di bawah satu bumbung. Inilah kunci kepada pengaruhnya. Dan inilah cara dia memasang umpannya. Kemewahannya melampau, parti-parti eksklusif, sumbangan derma yang besar dan jemputan untuk terbang dengan jet pribadinya yang kemudiannya mendapat julukan Lolita Express. Setiap kemewahan ni adalah satu pancing untuk menjerat dan mengikat golongan paling berkuasa di dunia ke dalam jaringannya. Bahagian 3, kegiatan jenayah. Sekarang, kita perlu lihat apa yang tersembunyi di sebalik kemewahan dan pengaruh itu. Kerana di bawah permukaan yang gah, terdapat satu operasi jenayah yang sistematik dan kejam yang dibina atas eksploitasi gadis-gadis bawah umur. Nombor ini, 36, adalah titik permulaan pendedahan skala jenayahnya. Ini adalah jumlah mangsa yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa persekutuan pada peringkat awal siasatan. Namun, ini hanyalah puncak gunung ais. Dan inilah gambaran sebenar yang menakutkan. Siasatan dan laporan kemudiannya menganggarkan jumlah mangsa melebihi 1,000 orang. Skala eksploitasi ini sangat besar dan berlaku selama berdekad-dekad. Operasi ini tidak mungkin berlaku tanpa orang kanannya, Ghislaine Maxwell. Dia bukan sekadar pembantu, dia adalah arkitek utama di sebalik skim ini.
Sebagai seorang sosialit yang dihormati, dia menggunakan statusnya untuk merekrut, memanipulasi dan memperdagangkan mangsa untuk Epstein, menjadikannya rakan subahat yang paling penting dan paling kejam. Bahagian 4, keadilan ditolak dan dituntut. Perjuangan untuk membawa Epstein ke muka pengadilan adalah satu kisah tentang bagaimana sistem perundangan boleh gagal secara dahsyat dan bagaimana ia kemudiannya cuba menebus kegagalan itu. Mari kita lihat dua kes yang mentakrifkan legasi perundangannya. Jadi, apakah Perjanjian Tanpa Pendakwaan atau NPA ini? Ia adalah satu perisai undang-undang yang dibina dalam kerahsiaan. Diuruskan oleh Peguam Persekutuan Alexander Acosta, ia bukan sahaja melindungi Epstein daripada pertuduhan persekutuan yang serius, tetapi juga memberikan imuniti kepada semua rakan subahat berpotensi, secara efektif mematikan siasatan FBI yang sedang berjalan dan menyembunyikan kebenaran. Perbezaannya amat ketara. Pada tahun 2008, berkat NPA itu, dia terlepas dengan hukuman yang tidak masuk akal, hanya 13 bulan di penjara daerah dengan keistimewaan keluar bekerja. Namun, sedekat kemudian, pada 2019, dinding perlindungan itu runtuh. Pertuduhan persekutuan yang baharu menuduhnya mengetuai sindikat pemerdagangan seks berskala besar. Kritikan terhadap perjanjian 2008 itu akhirnya sampai ke peringkat tertinggi. Sebuah mahkamah rayuan persekutuan kemudiannya melabelkan perjanjian itu sebagai satu aib negara. Ini bukan lagi pendapat peguam atau mangsa. Ini adalah kecaman daripada Badan Kehakiman sendiri, satu pengakuan rasmi tentang kegagalan sistem keadilan. Dan di sinilah kita masuk ke alam konspirasi yang disokong oleh sumber rasmi. Bertahun kemudian, apabila diasak untuk memberi penjelasan, pendakwa raya Acosta memberikan alasan yang mengejutkan. Beliau mendakwa telah diberitahu bahawa Epstein milik perisikan dan diarahkan untuk tidak mengganggunya. Dakwahan ini membuka pintu kepada persoalan, adakah Epstein dilindungi oleh kuasa yang lebih besar daripada sistem keadilan itu sendiri? Bahagian 5. Misteri berterusan. Kematian Epstein di dalam selnya tidak memberikan penutup. Sebaliknya, ia membuka sebuah kotak Pandora yang penuh dengan persoalan yang belum terjawab. Mari kita selami misteri utama yang masih menghantui legasinya. Kesan kematiannya masih berlarutan. Siapakah lagi yang terlibat dalam jaringannya? Apakah rahsia yang terkandung dalam buku hitam kenalannya? Kemana hilangnya ratusan juta dolar kekayaannya? Dan persoalan paling besar, adakah dia benar-benar mempunyai kaitan dengan perisikan? Semua ini bukan lagi sekadar spekulasi. Ia adalah subjek siasatan yang masih aktif. Jadi, selepas meneliti semua ini, inilah persoalan paling penting yang tinggal. Kematian Epstein mungkin telah menutup satu kes jenayah, tetapi ia telah mendedahkan keretakan dalam sistem kuasa global. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah rahsia lain yang masih terkunci di dalam fail-failnya? Rahsia yang mungkin terus dilindungi oleh golongan elit dunia dan mungkin tidak akan kita ketahui sepenuhnya.